Korang nak main go-kart facility international? Ini dia Asia largest karting circuit. LYL circuit terletak di Monkey Canopy Resort. Serius cakap, masa masuk dekat sini, korang memang nampak setting international habis lah. So korang kena ikut step dia. Memang datang sini korang kena buat pendaftaran secara digital, ambil gambar. Pastikan ambil gambar smart-smart, sebab gambar ni nanti akan keluar dekat skrin bila korang berlumba nanti. Korang bayangkan facility dia memang terbaik. Nak duduk tempat yang ber-aircon macam ni pun boleh, atau nak duduk dekat luar. Harga dia bermula RM70. Kalau dua driver RM115. Lepas tu bila dah nak start berlumba, korang akan turun ke kawasan bawah ni. Lain daripada circuit yang aku pernah pergi. Dekat sini korang tengok helmet dia pun dah tahu dah, memang padu. Lepas tu kita diberikan sarung kepala ni, siap dengan sarung tangan lagi tau. Yang terbaik servis dia, siap pakaikan kita helmet lagi. So ini adalah go-kart yang kita akan pakai. Bagi aku memang terbaik dan semua kelengkapan dijaga dengan rapi. Inilah yang dipanggil taraf international lah. Jadi korang nak naik seorang boleh, nak naik berdua pun boleh. Macam aku, first aku naik seorang, yang kedua ni aku bawa anak aku bermain sekali. Menariknya driver kedua pun ada steering dia sendiri tau. Boleh tengok daripada atas ni ataupun di ruangan berkaca tu. Dan serius cakap, pengalaman drive dekat LYL circuit ni memang terbaik. Korang boleh duduk dekat bahagian atas ni juga untuk tengok family bermain atau kawan bermain. So memang puas hati habis lah kalau korang bermain dekat sini. Lita dia yang luas, cabaran yang menarik, siap ada berbukit lagi. Bagi aku, untuk mereka yang minat sukan lumba laju ni, sini adalah lita terbaik untuk korang cuba skill korang pula. So apa lagi, dah boleh mula kumpul kawan-kawan yang minat nak berlumba tu, apa kata kita berada di litar sebenar. Aku nak tambah lagi cerita. Memang akan ada briefing dulu sebelum korang bermula, dan semuanya jelas, lengkap dan macam mana korang nak bermain go-kart nanti. Pemakaian, peraturan, semua akan diceritakan dekat sini. Bagi aku ini tempat taraf international habis, letak di Monkey Canopy.